Terima kasih yang klik dan tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak kepada penonton yang tengok. Tak tengok lagi video dia sebelum ni, bolehlah tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramain koleksi video produk-produk yang saya guna pakai, yang saya makan, saya guna pakai. Bolehlah tengok. Saya duduk saja-saja tau, tak tahu nak makan apa-apa ni. Okey, untuk kali ni saya nak makan snack bar coklat yang macam ni. Untuk satu paket macam ni dia ada 20 keping. Jadi kalau kita nak makan tu, kita kenalah buka kan. Okay, kita buka dulu. Dia ada 20 keping tau. Dia ada banyak lah. Dia ada banyak lah snack bar ni. Dalam satu paket ni dia ada 20 biji snack bar yang macam ni. Jadi kita bolehlah makan. Okay. Snack bar ni dia ada bereti beras tau. Bereti beras. Lepas tu kacang. Lepas tu dia bersalut dengan coklat. Sedap. Bolehlah kita saja-saja makan kudak-kudak dalam mulut kita tu kan. Jadi nak makan kita buka plastik ni. Okay. Dia macam ni. Dia snack bar macam ni. Kita boleh makan. Dia ada bereti beras, lepas tu dia ada kacang, lepas tu dia bersalut dengan coklat. Okay, contoh macam duduk saja-saja tu kan, tak tahu lah nak buat apa. Boleh makan bereti macam ni, sambil makan tu sambil kunyah. Lepas tu bolehlah fikir-fikir idea ke, fikir apa inspirasi pula lepas ni, ataupun fikir nak buat apa-apa pula aktiviti ke lepas ni kan? Sedap lah. Mikrofon yang saya pakai ni, mikrofon yang macam ni, dia tanpa wayar. Kita boleh klip je dekat kita punya baju ke, tudung ke, topi ke, kat mana-mana mudah nak pakai dia pun. Ni lah mikrofon ni yang saya pakai. Dia ada dua mikrofon. Yang saya pakai ni satu, lepas tu yang lagi satu dalam sarung bekas simpanan macam ni. Okay. Lepas tu receiver ni, lepas tu saya cucuk dekat saya punya kamera smartphone yang saya pakai tengah record video sekarang ni lah. Dia ada dua mikrofon. Kat bawah ni dia ada battery level tau. Kita boleh charge guna USB Type-C. Jadi mudahlah kita nak pakai. Dia main sekali dengan dua mikrofon. Kita juga boleh pilih sama ada USB Type-C ataupun iOS. Okey, minyak wangi yang saya pakai, minyak wangi Boyo Fighter daripada Raja Perfume. Harga dia pun murah je untuk satu botol macam ni. Letak dalam beg pun mudah sebab dia kecil je macam ni. Boleh pilih juga pilihan wangi untuk wanita. Okey, minyak rambut yang saya pakai, minyak rambut coconut. Dia ada juga rosemary dan juga peppermint. Bolehlah sesuai lah nak lembutkan rambut tu yang kasar ataupun rambut kusut tu, boleh pakai minyak rambut rosemary dan juga peppermint macam ni. Minyak rambut coconut yang macam ni. Sikat rambut saya pakai sikat rambut bulat yang macam ni. Kita boleh selitkan kita punya jari. Lepas tu kita sikat lah kita punya rambut. Okay. Macam saya suka sikat tepi tau. Saya suka sikat tepi. Untuk baju yang saya pakai ni baju kemeja lengan panjang. Dia ada butang di bahagian pergelangan tangan ni. Okay, dia ada juga collar. Dia ada juga butang di tengah ni. Okay, warna pun boleh pilih. Saiz pun boleh pilih. Jadi selesa pakai. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen. Ataupun nak share video ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.